besar-besaran. Sebab itu tuan-tuan, tolong jangan bangga dengan Syiah, jangan bangga dengan Iran, jangan bangga dengan Ahmadinejad. Takkan berlaku peperangan antara Amerika dengan Iran sampai kiamat. Tuan-tuan, dekat dengan kawasan ini ada seorang sahabat kita yang alim dalam bab Syiah, yang boleh cerita penyelewengan Syiah secara terperinci. Tuan-tuan kena panggil Ustaz Abdullah Al-Iraqi. Pernah dengar nama dia kan? Dia duduk di mana? Kirara. Panggil dia boleh cerita kepada tuan-tuan secara terperinci. Mereka takkan berperang sebab Syiah ni dia ada taqiyah. Taqiyah dalam bahasa Urdu dia panggil bantai. Boleh pusing berani, boleh pusing berani, boleh peluk, boleh bunuh. Kalau bahasa Arab, taqiyah ni maksudnya berpura-pura. Mereka menggunakan kaedah la imana liman lam taqiyata lahu. Tidak beriman orang yang tidak berpura-pura. Sebab itu mereka berpura-pura, dan sebagaimana mungkin orang yang kafirkan sahabat Nabi tiba-tiba nak tolong orang Islam. Kita tengok Ahmadinejad, dia isytihad nak perang dengan Amerika tahun 2006. Lepas seminggu dia boleh masuk dalam Amerika, bagi speech ceramah pada rakyat Iran yang berada di Amerika. Mana mungkin Amerika boleh benarkan orang yang musuh negara dia masuk dalam negara dia. Ini dibuktikan pada tahun 2002. Masa tu saya belajar di Pakistan. Tuan-tuan kenal seorang lelaki nama Usama bin Laden. Pernah dengar? Usama bin Laden, anak pakcik dia ni. Ni anak pakcik dia ni isytihad nak perang dengan Amerika. Tak sampai seminggu Amerika masuk sama Afghanistan. Padang jarak, padang terbuka. Kita ingat tak? Syiah dengan kita bukan masalah khilaf, tapi masalah akidah. Kumpulan pertama